Dia fikir kita ni lupa. Yang ahli politik ni fikir kita lupa dekat kita. Kita memang amnesia. Amnesia sesuatu perkara je lah yang melibatkan serangan suspek yang menyerang tu. Itu pada 3 hari 4 hari yang pertama je. Lepas pada tu kita macam biasa. Yang koma je lah masalah. Yang kawan tu dia fikir lembu dia fikir kambing dia. Pasal dia sembang kedai kopi. Punca dia kita jual tu sembang. Persembangan di kedai kopi. Sembang kawan tu di kedai kopi. Dan perancangan judi itu dilakukan oleh sendiri. Konon-konon dia pintar dekat situ. Dia cerdik banyak konon-kononnya. Dia tak buat apa-apa, dia sembang tu juga. Lepas pada tu dia nak scam kita. Dia nak bodoh-bodohkan dengan apa istilah-istilah dia nak buat hawk. Dia buat isu kat ni. Kejadian pelik-pelik dia lah. Ada balik video bersama rantai dia. Balik! Lepas sawit. Dia fikir kita ni nak terlibat dengan aktiviti politik je. Kita kat bawah ini bukan aktiviti politik. Ini kajian kita pasal kejadian militan dia. Dia tak boleh terima tau. Dia fikir itu adalah satu strategi politik dia. Yang bestnya, getah kerja kita, dia claim dia punya getah kerja. Dia punya kerja buat. Dia punya pemikiran. Sebab dia cakap dengan itu. Dia model idea tau. Model idea. Model angin konon-kononnya. Sebab pakai perkhidmatan sangkau angin ke apa benda ke. Dia ada perkhidmatan tu. Dia ada koordinasi. Kan? Aku pun pelik sebenarnya. Dia sistem tu, ada sistem. Sistem skamer ni. Skamer darat tu. Skamer darat. Dia yang geng ni, yang bandnya, dia orang ni ada unit khas macam dia orang training dekat LKPP setiap pagi. Yang dia kabur melibatkan Sultan Pahang tu benda tu. Yang aku ni Field Marshal ni nak melapor pun benda kat daripada bukti adat tu kan. Tapi tak boleh pergi. Dia buat berhenti je. Macam-macam lah sampai isu gaji tu. Dia punya skamerism. Macam mana sentimen T main sekarang. Macam mana Samsul ni main. Pada awal cerita Samsul tu kan. Ini skamerism dagat. Sorry kita tak tahu. Yang kabut tu ada jelas politik tau. Aku tak nampak politik dekat itu. Aku nampak satu ancaman besar kepada kerajaan Malaysia. Itu pandangan aku. Pandangan peribadi aku. Tak mewakili mana-mana pegawai. Tak mewakili mana-mana pegawai yang ada. Yang lantikan yang Tuan Agong tu. Yang kita terima akuan surat terima tu. Yang Tuan Agong tu. Tak mewakili dia orang. Saya punya pendapat peribadi. Okey? Dia orang tu aktiviti militan. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video.